Dah sampai dah, setahun sekali je dia buat ni, Melaka International Halal Fest. Dia buat masih tempat yang sama dekat MITC Melaka. Baru je start hari ni, 16 hingga 19 Oktober 2025, 10 pagi sampai 10 malam. Macam-macam yang ada dekat sini. Bukan setakat produk makanan je, tapi penerangan tentang halal pun ada. Yang ada keinginan nak buat produk halal pun boleh datang sini. Yang penting satu Malaysia datang dekat sini untuk join event halal ni tau. Macam-macam ada, kopi ada, produk sertu nak samak pun ada tau. Sambal-sambal, kerepek, produk yang ready to cook, ready to eat. Yang penting kebanyakannya produk Muslim, lepas tu halal. Impress juga tengok produk-produk orang Melayu kita ni. Sampaikan kuih peneram ni pun dia buat ready to cook. Ini yang paling surprise lah, kuah kacang. Tinggal masuk air, panaskan. Sebenarnya bagus bila ada event macam ni. Rupa-rupanya banyak barang-barang yang dah ada dekat pasar raya pun join juga tau. Ada beratus booth dan brand yang join. Lepas tu dari setiap pelosok negeri ada. Brand-brand besar macam Zeus. Siap ada bawa tumbler El Arab. Pewangi orang Melaka ni pun ada. Jangan lupa beli aku punya produk RM9.99. RM10 le bayar, jangan kemut. Boleh. Orang Melaka datang. Ya, Melaka datang. Macam-macam lagi yang ada. Pakai Unify yang siap dapat TV tu pun ada. Yang nak urut tradisional pun ada dekat sini. Ni datang daripada Penang tau. Dan ada beberapa booth yang buat package travel. Nak pergi umrah, nak pergi Thailand, ada yang je. Penting jangan lupa save share video ni, mention kawan-kawan korang. Jom boleh datang dekat sini. Yang nak bayar PTPTN tu boleh datang sini. Yang nak usah tempat study pun boleh datang sini. Wah, ubat penenang ni pun ada. Nak kecantikan perempuan yang ada halal pun ada. Yang penting siap ada forum perdana. Yang penting Ahad ni ada malam cinta Gaza. Nak bookmark Al-Quran, siap ada tulis nama pun ada jual dekat sini. Nanti bila sampai jangan lupa register dulu tau. Yang penting datang dekat MITC Melaka.